Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 23 Januari dan kita akan menganalisis carta euro serta pound British untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Euro mencatat momentum kenaikan yang kukuh berbanding dolar sekaligus memadamkan kerugian awal yang tercetus selepas kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Davos. Permintaan terhadap aset berisiko kekal stabil. Isu Greenland dilihat semakin menuju ke arah penyelesaian, namun setakat ini tiada butiran perjanjian diumumkan. Sekiranya perjanjian tersebut memihak kepada Trump, syarat-syaratnya berkemungkinan akan didedahkan dalam masa terdekat. Jika sebaliknya, yang berlaku ketegangan serta tekanan politik dari Washington mungkin meningkat apabila isu Greenland tidak lagi menjadi risiko utama. Perhatian pasaran kini beralih kepada Ukraine. Pegawai Rusia, Ukraine dan Amerika Syarikat dijadualkan mengadakan rundingan keselamatan di Emirat Arab Bersatu pada hari Jumaat bagi membincangkan prospek menamatkan konflik tersebut. Dari segi data fundamental semalam, angka yang diterbitkan adalah kukuh. Data akhir menunjukkan pertumbuhan KDNK Amerika Syarikat bagi suku ketiga 2025 disemak naik kepada 4.4%, manakala data inflasi menunjukkan harga pengguna secara keseluruhan kekal stabil. Namun begitu, laporan makro ini gagal menyokong dolar yang terus melemah berbanding euro dan pound. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, tumpuan diberikan kepada data jualan runcit United Kingdom yang dijangka menunjukkan gambaran agak suram. Bacaan yang lemah berkemungkinan mencetuskan pembetulan menurun pada pound sekaligus membuka peluang dagangan jangka pendek untuk pedagang taktikal dan berasaskan momentum. Pasaran turut akan menerima bacaan awal PMI Januari bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan di United Kingdom, beberapa negara zon euro serta zon euro secara keseluruhan. Bacaan yang melebihi jangkaan penganalisis berpotensi meningkatkan permintaan terhadap euro dan mengukuhkan aliran kenaikan semasa mata wang tersebut. Selain itu, Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde dijadualkan berucap hari ini. Berdasarkan kenyataan yang di Davos baru-baru ini, ucapannya dijangka tidak mengubah sentimen pasaran secara ketara kecuali jika beliau memberikan hala tuju baharu. Dari Amerika Syarikat, bacaan awal PMI dan perkhidmatan akan diterbitkan dan ramalannya agak positif. Jika disahkan, data yang lebih kukuh ini boleh membantu dolar mengurangkan sebahagian kerugiannya menjelang hujung minggu sekaligus mencetuskan pembetulan kecil pada aset berisiko. Selain itu, bacaan akhir indeks sentimen pengguna Universiti Michigan serta jangkaan inflasi juga berpotensi meningkatkan turun naik pasaran dalam jangka masa singkat dan wajar diberi perhatian. Dari sudut analisis teknikal, carta euro US dollar pada rangka masa 1 jam menunjukkan paras tertinggi sebulan pada 1.1766 sebagai kawasan yang sesuai untuk mencari peluang penjualan. False breakout pada paras ini akan menghasilkan isyarat penjualan dengan euro berpotensi menurun sehingga ke 1.1736. Penembusan di bawah 1.1736 akan membuka laluan ke 1.1705 dan sekiranya data Amerika Syarikat kukuh, pergerakan boleh dilanjutkan sehingga ke 1.1672. Pada paras ini, pembelian di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pergerakan 25 sehingga 30 pips. Pembelian di 1.1736 dan 1.1705 adalah relevan sekiranya berlaku false breakout. Dalam senario kenaikan, jika harga menembusi dan mengukuh di atas 1.1766, euro berpotensi meningkat sehingga ke 1.1785 dan seterusnya ke 1.1807. Pada paras tersebut, penjualan di rebound wajar dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 20 sehingga 25 pips. Penjualan di 1.1785 dan 1.1766 hanya sesuai sekiranya berlaku false breakout. Bagi pasangan GBP USD pula, peluang penjualan kelihatan lebih menarik sekiranya berlaku false breakout pada paras 1.3514 dan 1.3539 atau di rebound di 1.3564 dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 20 sehingga 25 pips.
Pembelian pula boleh dipertimbangkan sekiranya berlaku false breakout pada paras sokongan 1.3489 atau 1.3464. Pembelian di rebound juga relevan di paras 1.3438 dengan jangkaan pergerakan sekitar 20 sehingga 25 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi di minggu hadapan.